ada satu negara ni, flash tandas waktu malam pun boleh jadi masalah. Kau nak tahu negara apa? Tengok video sampai habis. Okey kan, negara ni yang aku cakap tadi adalah negara Switzerland. Okey, ada setengah area apartment dekat Switzerland, dia tak boleh nak bunyi walaupun sedikit tau waktu malam. Okey, so memang akan jadi masalah. Engkau bunyi sikit pun kena komplain. Cuba bayangkan kalau engineer kentut kuat. Tak kena pukul kau dengan orang situ. Yang babi ni pun nak kerja kentut So, disebabkan kes tu, ada tempat yang diorang tak suggestkan untuk flash tandas waktu malam. So, macam mana kau rasa? Kau sakit perut tengah malam, kau berak, pagi esok kalau orang masuk, jawabnya tahulah. Memang tahu. Memang akan ada harta karun punya tinggal kat situ. So, sebab diorang buat semua ni, sebab diorang nak menjaga ketenangan jiran waktu malam lah. Okay. So, diorang punya disiplin level ni memang berbeza sangat-sangat lah dengan kita. Kita kalau malam, sebelah bergaduh. Ceraikan aku! Kau takut dah jadi jantan. Yang sebelah sini main gitar kuat-kuat. Yang depan karaoke sampai pecah cermin rumah. So, kalau korang rasa benda ni jadi kat Malaysia, apa pendapat korang? Cuba komen sikit. Nak lagi jenis yang kuat makan pedas. Confirm malam nak berak punya. Jadi apa pendapat? Komenlah sikit. Okay. Okay, so korang jangan lupa untuk tekan subscribe. Okay, bantu support aku. Okay, dan supaya aku ada semangat untuk aku terus upload video setiap hari. Okay, sama-sama kita naik. Okay, sama-sama kita naik. Kalau korang ada channel korang pun, korang boleh bagi tahu aku. Aku akan support korang juga. Okay, boleh komen. InsyaAllah. Assalamualaikum.